Ayam. Sampai tak tahu nak masak apa. So hari ni Kak nak share ayam masak kicap dengan cendawan shiitake. Resepi simple, mudah, ala-ala macam makan sizzling. Ayam Kak Ana garam, kunyit dan letak sedikit kicap. Kemudian Kak Ana goreng dalam api perlahan sampai dia macam separuh masak macam tu dah okey. Angkat dan toskanlah. Untuk kuah Kak Ana guna 1 inci halia, bawang putih, cili kering, cili merah dan juga cendawan shiitake, boleh beli di pasaraya. Kak Ana satukan dulu semua sos yang digunakan. Sos tiram, Kak Ana masukkan sedikit kicap pekat manis dan Kak Ana letak sedikit lada hitam dan juga sedikit sos cili. Sos ni guna dia untuk memekat dan memberi rasa lah pada kuah kicap Kak Ana. Angkat ayam yang telah ditoskan tadi. Kemudian Kak Ana gunakan minyak yang sama, tumis bawang putih dan halia yang Kak Ana ketuk sahaja. Naik bau dan masukkan cili kering dan juga cili merah dan juga bahan sos tadi. Lebihan bahan sos dalam mangkuk, tambah sedikit air dan kita kocaklah masuk dalam kuali dan biarkan masak hingga mendidih. Lepas tu masukkanlah ayam yang kita dah goreng separuh masak tadi dan bila dah agak-agak masak tu baru masukkan cendawan shiitake. Kalau tak nanti dia terlalu lembik jadinya tak sedap. Rasakan dengan garam secukup rasa, hati-hati sebab kita ada sos tiram dan kicap dalam masakan. Dan Kak Ana tutupkan api. Bila dah mendidih cukup masak baru Kak Ana taburkan daun bawang. Daun bawang ni Kak Ana tanam sendiri di belakang rumah. Taburkan daun bawang dan siaplah ayam masak kicap cendawan shiitake. Boleh cuba.